Hai guys, hari ni kita akan unboxing satu blind box daripada kalau korang nampak Spiderman. Ini ini blind box Spiderman daripada GSC. Cosby Hot Toys. So kalau korang macam mana nak beli blind box ni, just walk in dekat GSC kot. Dia ada purchase with purchase. Purchase with purchase murah sikit. Yang kalau beli a la carte sahaja dalam 55 kot saya rasa. So kalau korang nak beli, korang boleh beli dekat GSC. Stock limited. So kalau korang minat Spiderman, sekarang tengah Spiderman era, boleh pergi beli tu. Sekarang memang ramai tu, ramai gila yang tengah hype Spiderman sekarang. Okay guys, kita tak nak lambat-lambatkan video ni. Tapi sebelum tu, kita bagi satu preview sikit lah untuk korang. Di dalam ni ada yang ni. Ni Scorpion, Hulk, Boomerang, Peter Parker, Spiderman Winter Gear, of course Secret, Peter Parker lagi, Peter Parker comel sikit, dan Spiderman. Oh, dia siap ada bagi ni tu guys. Dia punya ratio 1/48. Yang Secret 1/48. Ni 1/8. 1/8. So semua 1/8. So dia ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 dengan satu Secret. So prediction saya, bukanlah predict, adik-adik saya ramai macam ada seorang adik saya dia nak yang ni. Dia kata kalau dapat yang ni, dia nak beli pada saya. Okay lah, saya tak nak buat expectation terlalu tinggi. Mungkin saya akan dapat Boomerang kot. Sayang tu guys, cantik dia kotaknya. Kan? Kotak cantik. Cantik lagi kotak lah. Kau nampak tak? So nah, saya bagi tengok sikit dekat. Sorry lah kamera tak ni, nanti saya ada rezeki lebih kita upgrade sikit lah. Dari segi kamera ke apa ke, setup apa semua. Tak ada sangat lah setup proper. Okay lah. Sayang lah, cantik lah guys. Kotak ni cantik sangat masalahnya. Mungkin korang akan dengar, no! In proper way man. No please. Bye-bye kotak. Terpaksa dia kotak. Saya tak pandai buka lah. Dia punya gam dia kuat tu guys. Nampak lah. Ini pakai gam apa ni? Pakai gam apa ni? Shoot. Okay. Korang tengok dulu lah kot. Korang tengok dulu. Nampak ke? Apa kat dalam? Saya tak nampak. Apa? Mesti ada kad dalam tu kan? Mesti ada kad kan? Okey, kad dekat dalam. Okey. Dia letak tepi. Kita letak tepi kotak Patutnya kita goncang-goncang tu. Dapat Boomerang ni, sumpah. Dapat Boomerang. Macam nak buka ni? Oh no. Tak boleh lah. Okay guys. Ini bukan Spiderman. Kena beli satu lagi lah saya rasa. Ini bukan Spiderman. Dia ada bunyi ke? Ini bukan Spiderman. Okay lah. Okay guys, thank you for watching. Siapa yang nak beli tu boleh pergi GSC sekarang. Dia ambil sekarang. Ada purchase, beli je apa-apa. Purchase dah RM45 kot. Kalau a la carte RM55. So kalau korang minat benda, dia plushy tu. Nampak ni, dia bulu-bulu. Okay lah warna hijau. Okay lah, hijau. Okay. Yeah. Guys, apalah. This is my first plushie yang ada
Comel apa warna hijau. Kena beli satu lagi ke guys? Kalau kena beli satu lagi, korang komen, drop komen. Dapatkan video ni 10 like boleh ke? Dia ada satu lagi belakang ni guys, tengok ni. So bolehlah saya gantung dekat saya punya beg selimpang saya. Beg ni saya guna untuk macam letak segala apa panggil tu, segala equipment, kamera semua, power bank dia apa semua. So boleh lah. So saya boleh gantung sini. My first plushie. Guys, kalau nak saya buat lagi video unboxing ke apa yang macam ni, korang drop komen, kasih tekan button like, kasih subscribe. Okay guys, this is my first plushie. Let's go. Thank you for watching. Bye bye.